Pelakon dan penyanyi Naim Daniel mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Putrajaya pada Selasa atas pertuduhan melakukan ambang seksual fizikal terhadap seorang remaja perempuan. Tenang ketika ditemui di luar perkarangan mahkamah, Naim berkata dia menyerahkan kes berkenaan kepada sistem perundangan dan bertekad membersihkan namanya. Naim baru saja didakwa untuk satu tuduhan yang berat dan Naim faham semua ada persoalan dan juga orang kata banyak tanda tanya kan, dan mengejutkan setengah pihak juga. Buat masa sekarang ni Naim belum bercadang untuk nak mengulas panjang tentang perkara ni oleh kerana kita masih di peringkat awal. Okey? Dan juga Naim tidak ingin ada sebarang campur aduk yang mungkin boleh mengganggu perbicaraan nanti. Dan as for now, Naim serahkan semua pada sistem keadilan dan juga Naim dekat sini komited untuk bagi kerjasama yang penuh bagi membersihkan nama Naim, dan Naim harap dapat doa daripada semua orang, and thank you so much. Alhamdulillah, Naim sihat. Terima kasih sebab tanya. Naim sekarang hanya untuk fokus untuk Naim punya well-being saja sekarang. Naim sekarang dia kata untuk aktiviti social media atau macam mana untuk menghadapi situasi? Naim apa-apa pun fokus untuk Naim well-being saja dulu. Itu saja. Betul. Mental Naim sekarang macam mana? Alhamdulillah, okey. Naim pun tidaklah macam ada nak melatah ke apa, but for now memang Naim betul-betul fokus untuk kita perkara ini dulu. Ya, alhamdulillah semuanya okey. Terima kasih. Berapa persembahan dicutikan untuk pesawat? Untuk persembahan masih lagi berbincang dengan pihak management, but as for now kita laksanakan apa yang dah ada dekat depan kita orang dulu lah, insyaAllah. Family alhamdulillah semua okey, tak ada masalah, dan semuanya pun bagi doa yang baik lah. Tadi siapa datang dengan Naim? Family ada datang? Ya. Sebentar tadi Encik Naim Daniel telah dipertuduhkan di bawah Seksyen 14A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak, yang mana anak guam kami telah mengaku tidak bersalah dan polis bicarakan. Jadi hari ini merupakan satu permula kepada satu proses undang-undang yang panjang. Jadi pada peringkat ini kami tidak ingin mengulas lanjut mengenai apa-apa fakta kes lah. Ya. Kami juga percaya sistem kehakiman negara kita akan beri ruang adil kepada semua pihak. Satu lagi, kami menyeru kepada semua, jangan buat andaian, jangan buat spekulasi. Biarkan kami pembelaan, biarkan pihak pendakwaan Jabatan Peguam Negara, biarkan Mahkamah yang mulia jalankan tugas masing-masing. Kepada penyokong Naim Daniel, terima kasih. Teruskan percaya, keadilan di akhirnya akan terlaksana. Sebutan untuk kes ini akan berlangsung pada 18 hari bulan Ogos. Sebutan seterusnya. Tingkat jamin RM12,000. Telah ditetapkan. Pasport antarabangsa diserahkan kepada pihak mahkamah. Itu saja. Ya, itu saja. Terima kasih banyak.